Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak kongsi pasal mesin basuh media lah 95 kilo. Kita nak tukar dia punya clutch. Gearbox dia dah rosak lah. Okey, ni gearbox yang baru dengan yang lama lah. Yang atas tu yang lama. So, kalau korang nak tukar, pastikan ukur dia sama lah dengan yang lama ni. Okey, gigi dia sama. Tempat air buang dia pun sama. Okey, korang cuma buka 4 skru ni je. Tapi sebelum tu kena buka skru kat atas dulu lah. Ni kat pusata sana ada 4 skru juga. Kita ikat, lepas tu masukkan balik belting semua. Okay, ni 4 skru tadi lah. Korang ikat balik. Kat atas ni dia lubang tak nampak. Korang kena angkat sikit tong tu. Okay, nampak lubang skru tu 4. Ikat balik dia. Pada ikat dan ketatkan, korang pasang balik dia punya pusata dia. Lepas tu ikat balik skru dia. Lepas tu tutup balik dia punya cover tu. Okey, sekian sajalah perkongsian dari saya. Jemput subscribe, like dan komen. Terima kasih.